Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ni saya nak tunjukkan tentang macam mana kita nak tengok leads. Okey, dekat sidebar ni kita tekan leads. Okey, lepas tu kat sini dia akan tunjuk leads kita lah. Okey, dia ada warm, hot dengan convert. Okey, warm ni function dia untuk tunjukkan berapa orang yang dah bertanya pasal produk kita. Tanya function ke, stok ada berapa ke. Yang kalau hot ni pula, orang tu tinggal nak buat payment je. Kalau macam yang convert ni pula, jumlah orang yang dah beli produk kita. Okey, lepas tu dekat sini kita boleh tambah notes jugalah. Boleh tambah notes apa-apa macam dia berminat ke. Tu kita kena tekan simpan. Kalau kita tekan simpan, nanti dia tak save. Lepas tu nanti dia akan keluar dekat nota sini. Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di video yang akan datang.